Aku berkenal betul lah dengan daerah Yan ni. Bagi aku lah, Yan ni adalah daerah yang paling cantik di Kedah tau. Lokasi dia best, dia dekat dengan pesisiran pantai. Background dia Gunung Jerai dan dia ada banyak view bendang. Dan ada banyak homestay yang sempoi-sempoi kat sini. Antaranya, mari aku nak tunjuk gambar. Jalan-jalan kampung ada pokok pisang tau, ada jantung pisang, boleh tunjuk. Okay, ni homestay yang aku nak tunjuk gambar. Homestay Harmony. Nanti boleh kontak nombor ni untuk booking. Mutu-mutu. Tengah-tengah Rembang ni, panas ni. Tapi berada di kampung ni sejuk. Beho, nyepuk amai. Homestay Harmony. Homestay Harmony ada kolam mandi tapi murah betul. Depa ada 3 unit. 2 unit homestay, RM100 je satu malam. Ni aku nak bawa hampa tour masuk dalam unit yang kat luar ni, yang sebilik 100. First impression aku masuk homestay ni, dia rasa macam sangat lively, sangat homey tau. Dari segi pemilihan cadar. Macam kalau kita pergi hotel ke resort mana kan, cadar dia macam kita tahu benda tu hotel. Tapi kat sini rasa macam kita main duduk di rumah kawan ataupun lepak-lepak di rumah makcik kita kan. Daripada KL kita main tumpang tidur rumah makcik. Macam ni rasa dia. Homestay dengan 3 bilik tidur dan 3 bilik ayak baru RM280 satu malam. Saat aku nak review. Tang sini ruang TV, tengok kapet pun. Ni memang suasana rumah orang Kedah lah. Setiap bilik dilengkapi dengan satu katil queen, aircon, TV dan wifi pun ada. Boleh muat ramai tang ni. Kawasan luas, nak buat family day memang cukup lengkap lah. Peralatan kemudahan BBQ disediakan. Ni tempat bakar-bakar. Sebelah dia ada sinki tu Lepas tu tengah-tengah bakar tu tiba-tiba anak-anak nak terkencing, nak terberak. Tandas luar dah tepi tu. Mudah. Kalau main menginap dalam kampung, lagi-lagi kampung Seri Perigi Yan ni, tak sah lah kalau tak pi jogging-jogging jalan-jalan dalam kampung. Ambil udara segar. Best